Okey, jom kita terus masuk ke topik hangat ni. Selamat datang ke sesi penerangan kita. Maklumat yang nak dikongsikan ni dibawakan secara rasmi bagi pihak MDCOCI. Bayangkan, kita bakal menyaksikan satu acara gergasi yang memang akan ubah lanskap industri otomotif 100%. Kita tengah bercakap pasal Automekanika Kuala Lumpur 2026. Dan kali ini ada kerjasama strategik bersejarah dengan Dewan Perniagaan dan Industri Drone Malaysia atau MDCOCI. Untuk anda yang memang ikuti rapat perkembangan teknologi otomotif, maklumat ni sangat kritikal. Kita akan tengok macam mana industri otomotif tradisional kini bergabung dengan teknologi mobiliti canggih masa depan. Memang epik. MDCOI ini bukan calang-calang rakan kongsi tau. Kepimpinan mereka bawa satu visi strategik yang sangat penting, iaitu mobiliti udara dan ekonomi altitud rendah. Bunyi macam fiction science kan? Tapi inilah realitinya sekarang. Kita berada di titik pertemuan kritikal di mana sektor otomotif yang biasa kita tengok atas jalan tu mula bergabung rapat dengan teknologi mobiliti udara. Ia bukan lagi sekadar pasal kereta atau truk, ini pasal ekosistem pergerakan 3 dimensi sepenuhnya. Inilah kunci utama untuk faham kenapa pameran kali ini sangat revolutionary. Supaya lebih mudah, kita akan fokus pada 5 perkara hari ini. Pertama, evolusi mobiliti automechanical 2026. Kedua, persidangan dan penyelesaian mobiliti. Ketiga, acara sampingan dan Autofest at KL. Keempat, padanan perniagaan atau match up. Dan yang kelima, panduan pelawat dan pendaftaran. Kita mulakan dengan bahagian pertama, evolusi mobiliti automekanika 2026, edisi ke-15. Edisi 2026 ni kembang besar-besaran sampai merangkumi 6 buah dewan pameran di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur atau KLCC. 6 dewan penuh dengan inovasi. Skala yang sebesar ni membuktikan acara ni dah bukan setakat acara serantau biasa. Ia dah jadi satu platform gergasi yang hubungkan pasaran Malaysia secara langsung dengan peluang komersial di seluruh dunia. Skala macam ni membuktikan minat dunia terhadap inovasi mobiliti di rantau kita memang tengah memuncak. Jadi, bila tarikhnya? Catat di kalender anda siap-siap, 14 hingga 16 Mei 2026. Tapi cuba perhatikan satu perincian menarik untuk hari kedua. Waktu acara dilanjutkan sampai pukul 9 malam. Ini semua untuk bagi laluan kepada Pesta Muzik Autofest at KL. Maksudnya, pameran ni tak akan jadi kaku atau membosankan. Ini adalah gabungan paling sempurna antara perniagaan yang serius dan juga gaya hidup otomotif yang sangat bertenaga. Masuk ke bahagian kedua, persidangan dan penyelesaian mobiliti. Kalau kita lihat kepada kehadiran pemain industri utama macam Hilse Drone dan KTDMB, iaitu Koperasi Teknologi Drone Malaysia Berhad, ini sebenarnya menonjolkan mesej teras MDCOI tadi. Ekosistem mobiliti sekarang ni dah semakin luas. Kita bukan je bincang pasal pembaikan atau penyelenggaraan kereta, tapi dah merangkumi teknologi drone altitude rendah. Apabila teknologi udara macam ni dibawa terus ke dalam persidangan otomotif, ia beri isyarat kuat yang pasaran kita memang tengah siap sedia untuk sistem logistik dan mobiliti bandar generasi akan datang yang jauh lebih pintar. Seterusnya, bahagian ketiga, acara sampingan dan Autofest at KL. Hiburan di Pusat Penerokaan Budaya Automotif. Saya sangat setuju dengan pendekatan ni. Mereka betul-betul menyuntik elemen kebudayaan dan gaya hidup holistik. Ini secara tak langsung akan buatkan semua pengunjung kekal bertenaga, lebih responsif dan dapat meraihkan minat mendalam mereka dalam segala perkara tentang dunia permotoran. Komponen Autofest at KL ni pula tawarkan sesuatu untuk semua jenis peminat. Bermula dari Pesta Autofest yang meriah, paparan kereta JDM dan klasik yang jarang kita jumpa, pertandingan audio berprestij EMA Malaysia, hinggalah ke arena e-sukan. Kepelbagaian ni direka bukan sekadar untuk santai-santai, tapi untuk wujudkan satu komuniti yang padu di sekitar ekosistem mobiliti yang tengah pesat membangun ni. Tapi di sebalik hiburan tu, aspek pembangunan teknikal tak dilupakan langsung. Untuk para profesional yang nak asah kemahiran praktikal, ada bengkel latihan pembaikan pelanggaran yang dikendalikan terus oleh pakar antarabangsa. Ini sangat sehaluan dengan objektif MDCOI. Kenapa? Sebab kemahiran teknikal lanjutan macam ni sangat kritikal. Tak kiralah untuk menyelenggarakan kenderaan atas jalan maupun nak menyokong kelancaran infrastruktur drone pada masa akan datang. Sekarang, bahagian keempat, padanan perniagaan atau match-up. Untuk anda yang menguruskan perniagaan, inilah lubuk emas anda, program Matchup. Jangan datang pameran ni setakat nak jalan cuci mata je. Sistem padanan ni membolehkan anda set pertemuan khas dengan pembekal yang berpotensi besar, sama ada dari pasaran tempatan maupun global. Secara efektifnya, setiap minit yang anda luangkan di KLCC nanti boleh dioptimumkan untuk tukar perbualan biasa menjadi kontrak perniagaan yang sah. ROI yang sangat nyata. Akhir sekali, bahagian kelima, panduan pelawat dan pendaftaran.
Aliran nak daftar dia sangat simple. Mula-mula, daftar awal secara online. Percuma je dan anda dapat akses pantas nanti, jadi tak payah beratur panjang. Keduanya, dan tolong peka dengan perkara ini kalau anda menjemput rakan kongsi atau pelabur dari luar negara, ingatkan mereka untuk siapkan kad ketibaan digital Malaysia atau MDAC dalam masa 3 hari sebelum masuk ke Malaysia. Ini adalah syarat wajib bagi melancarkan proses immigration mereka. Menjayakan acara berskala raksasa di KLCC ni pastinya perlukan sistem sokongan lokal yang mantap. Itulah peranan Intrepid Solutions yang merupakan rakan jualan rasmi Massive Frankfurt untuk Malaysia dan Brunei. Kalau anda adalah syarikat pememah yang nak tempah ruang pameran, anda akan berurusan secara langsung dengan pasukan tempatan yang sangat pakar. Mereka akan bantu pastikan urusan operasi perniagaan anda berjalan sangat lancar. Okey, sebelum kita tamatkan sesi penerangan ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang anda kena fikirkan. Adakah perniagaan anda betul-betul bersedia untuk era baharu mobiliti dan automotif pada tahun 2026 nanti? Dengan wujudnya gabungan sistem kenderaan pintar, inovasi altitud rendah dari MD COSI, latihan industri berkelas dunia dan peluang rangkaian global, Automekanika Kuala Lumpur adalah platform berimpak tinggi yang tak wajar dilepaskan. Fikirkan di mana posisi perniagaan anda dalam peralihan industri ini dan ambil langkah proaktif hari ini. Terima kasih kerana menyertai sesi penerangan kita.